Assalamualaikum. Macam lama tak vlogging. So hari ni 17 hari bulan 1. Fatin akan pergi ke Kidzania. So tiba-tiba lah, dia macam tiba-tiba punya ni impromptu event. Tiba-tiba event. So dia macam tiba-tiba sangat. Jadinya kita enjoy je lah. So saya tak pernah pergi Kidzania tu, jadi kita saya dalam store guys, by the way. Tapi lighting dia cantik kan. Yang penting. So kita nak pergi Kidzania. Tapi sebelum pergi Kidzania tu, Fatin ada online meeting sebenarnya. Jadinya saya kena macam nak fokus kat mana satu. Jadi kita kena buat dua-dua. Sebab online meeting ni pun penting, Kidzania ni pun mestilah penting. Takkan tak penting kan. Jadi korang enjoy je lah vlog ni. Fatin insyaAllah akan vlog macam random vlog je hari ni, dari pagi sampai ke malam, insyaAllah. Semoga korang terhibur. So saya dah siap kot. Simple-simple je. This is my makeup for today. Sekejap nak ambil ni. Nak ambil perfume. This is my perfume. Hari ni kita pakai Zara. Hey, focus. Sudah. Nanti kita jumpa di sana. Kita nak pergi naik Grab. Grab berapa? Ni Ni. Tak payahlah, tak payah. Oh, siapa yang duduk belakang sekali? Wah, besar. Habis kita orang dua dah tersadai kat sini. Tak muat. Tak muat nak masuk kereta. Booking pun tak dapat naik. Dia ni booking yang six seater punya. Tak muat nak naik. Budak-budak dah ramai benar. Lebih baby je pun. Dah. Kita dah tak payah beranak Dah tak boleh tambah. Kenapa awak tak nak beranak lagi? Sebab saya punya Grab dah tak cukup dah. Grab dah tak cukup. Kita dengan, duduk dengan ni lah. Dengan Rembayung punya booking slot dah cukup. Okey, betul. So dah tak boleh tambah dah. Kan? Habis kita kena naik Grab yang lain. Lepaskan yang lain semua naik tu tadi. Kalau empat cukup kan? Empat. So kita semua ada 7 kan? Empat lah. Ada 4. Kitanya bila kat KL malas-malas nak drive. Tu yang naik Grab kan? Taklah weekend ni. Tabahlah ya sistur. Apa dia? Kan sekarang nak fikir parking. Orang kena tinggal. Aduh. Dah sampai. Kita dah sampai Kidzania.
Zania. Sayang. Siapa yang nak aku? Sayang nak Noah. 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 Tengok dapat apa tu? Duit. Oh, dapat duit untuk masuk dalam. Oh, Mama teringat pula. Kalau dulu kita orang ada hari kantin. Oh, biasanya nanti macam tu. Kaya. Oh, kaya tak ada jadi beruk. Nak? Kaya dia. Kira berapa duit dapat? Ha, kira. Kira total. Macam kira duit raya sebab So dia bagi 50 kidzos untuk masuk ke dalam nanti. So awak guna sebaik ini kat dalam nanti, okey? Ha. Semua dah sampai. Aku masih lagi dalam meeting ya. Masuk. Kalau booking slot dia kena pergi bersama orang ibu bapa lah. Kalau ibu bapa pergi seorang tak boleh. Dia kena bawa anak. Okay. So next kalau kau nak simpan duit tu kau boleh pergi ke Central Gallery. Kalau kau tak nak kalau tak nak redeem apa barang lain kali yang datang lagi boleh simpan duit ni sebab duit ni no expired date. Oh, dia tak ada expired date. so dia boleh datang lagi untuk boleh. Lepas tu dia so dia tinggal bawa je duit tu. So nanti kira register lagi baru dia tambah lah duit dia lagi banyak. So kidos dekat RSP Kidzania. Itu sahaja referensi. Ha? Ni siapa nak kerja bank? Siapa nak kerja bank? Ni hotel. Siapa nak kerja hotel? orang basuh yang jaga betul tu. Cepat acting mesti. Acting audition. Betul lah tadi show tu 11 tengah ada lain. Apa ni? Oh, kita semula. Nampak gaya ni orang macam suka nak jadi apa
Nak try courier service. Sebab nak bagi dia selesa dulu, dia macam tak faham macam blur-blur masing-masing. Raya dengan Nail dengan alah Jomel. Tu tangga. Tak apa lah ni. Go. Okay. Pergi Baskin Robin dulu. Masuk, hantar barang, minta sign. Cepat masuk Baskin Robin. Minta sign. Push. Thank you. Okay, jom. Next. Okay, jalan. Okay, jom. Cari Alpro. Okay, masuk. Hantar barang, minta sign. Masuk, hantar barang, minta sign. Nak hantar barang. Cepat. Bagi barang dulu. Allah. Nail, ni tak ada poket ke simpan duit tu? Yeah, barang dah hantar. Mission accomplished. Hantar balik dekat Express, KZ Express. Sebenarnya ni korang buat aku boleh makan sendiri lah. Okay. Go. Pergi kerja ANW. Tapi ni kena bayar Seorang RM25 Yang mana? Oh, ada lah. Kau tak aku kerja yang abang tu. Berlari tu orang hantar barang. Aku tak nampak aku berpeluk. Aku tak atas. Oh ya ke? Aku tak nampak. Sebab dah penat betul. Ashu, best lah Ashu. Nak buat air makan pula. Best dia. Aku yang excited. Tak, kita masa kecil-kecil tak ada benda ni. Masing-masing. Lapar Ashu nak buat air makan. Yang cakap lapar siapa? Dua-dua. Raya dengan Noah. Yelah, kau bawa abang-abang, aku bawa adik-adik kau kan. Dua-dua cakap best, so kena buat layanan juga. Kan jadi tak layan kan. Betul, dia perempuan. Kenapa? Comelnya. Dari kanan Noah, Nael, Ryan and Rania. Tapi yang ni kos dia kena bayar lah. Comelnya. Tinggi daripada ni. Dia comel ikut sama tinggi. Tadi ikut tangga. Kenapa benda macam tangga?
Seorang dah sekolah menengah dah. Tengok Naim. Tengok 2009. Tengok ni. 2011. Jom kita jadi kecil balik. Kita boleh buat juga. Yang ni macam kena bayar lah sebab dia boleh makan kan. Dia orang buat burger tu boleh makan terus. So satu kepala dalam RM25 kan? RM25. Kos yang ni kena bayar Ini costing. Tapi kita dah pegang-pegang ni kan, pegang-pegang macam ni. Aku yang suka tengok. Raya ni kita tengok. Ha? Hana. So kita orang pun order juga sementara dia orang tengah buat kat dalam tu. Lagi Masih meeting. Dia dah tengah buat apa ni? Dia tengah buat waffle in a cup. Kau lain tengah anak kau tu. Fokuskan kat dia. Ni yang ni paling degil ni, paling baju belang-belang ni, paling rasa. Dua-dua belang-belang yang kecil. Yang mana satu? Belang-belang yang mana? Belang-belang jantan. Paling rasa. Ryan. Dia tak dengar kan? Oh, Naim je dah siap. So apa lagi dia orang dapat? Dia orang dapat koni tu Ni root beer. Float. ke Rubia. Tak ada float kot. Root beer je kot. Ni Rubia. Bring home the junior RBM. Waffle in a cup. Saya sebenarnya saya penyanyi. Ni dia orang mesti suka tengok vlog ni nanti. Excited lah tu dah dapat makanan sendiri. Kita Tak masalah kita orang yang excited. Bestnya tu kat sana ada tempat golf. Belakang Fatihah tu. Itu golf. Ni NW lah yang tengah buat. Tu ada teater. Best lah weh. Sumpah best. apa itu? Oh Ruby. Ya Allah comel. Mak. Nak ambil air. Tu dia nak makan kat mana sikit ni? Luar boleh bagi sikit kan? Tak. Zero. 3. 6. 7. Kau tengok tu. Ha. Nail kenapa dah tutup mata? Pegang. Kita yang mencari kat luar ni. Sabarlah kak Sabarlah kakak. Anak-anak buah saya memang macam tu. Perangai dia. Sabar je lah. Baik ke? Mak bagi tahu dia. Dia baru keluar toilet. Pulak dulu panas. Lapar weh. Omar tak suka curly fries Manalah. Oh. Kau receipt tadi. Kita nak masuk fire station. Adik, are you happy? Ni kita kena masuk balik pukul 1 sebab dia kena booking. So now diorang nak belajar macam mana servis kuku. Wah, adik terus dah nampak macam Body. Ada saiz tu ayam tu. Nail tu, kau tengok Nail tu. Wah. Dia peluk ni kakak tu. Dia mesra. Playboy.
Yang kecil, yang kecil. Nak nampak tirai ke? Kena kata. Yo, fotografer. Kau jangan nanti kau baraikan yang kuku kat rumah sudah ya. Itu dia pasal. Risau Tak pula apa, aku. jangan. Tak payah susah. Lain boleh servis. Mampus. Kalau perlu. Emergency, emergency. Emergency, emergency. Para G. Para. Oh bukan eh. Emergency. Emergency. Mampus lah. Dengan kakak ya. Yang kecil-kecil ni bagi. Itulah anak buah mana yang berminat dengan cik ni dan anak buah mana yang tak berminat. Dalam tu je. Oh dia ada outing juga. Kuku dia bawa keluar. So kena masuk dekat gini. Sama nak gila. Sebab ni mesin. Ha. Bagi kita lah. Nak comel. Belagak muka. Macam nak tengok. Sakit sedih. Gaji sini. Okay, kita ada parents lounge. So kita boleh duduk dalam ni. 我就是在那个店的外面等他，或者他的 station 等他，就是他可能坐哪里我就等，现在坐哪里就等一下。 Dia dekat belah hujung. 没有哦，这是个迷你味道。 Jom kita nak start dengan bomba pula lepas ni. Mama dah booking bomba. Happy-nya. Best ke? Happy-nya. Untunglah. Jadi technician. Kecil-kecil dah kerja kuku. Kecil dah kerja. Inilah wakil-wakil apa tu? Barisan ni. Dah booking tadi. Beratur. Saya lipat mah. Yeah. Fire station. Kita tak boleh masuk biar ada orang. Itulah dia kata rumah kita started. Macam jarang tunjuk muka sendiri dalam vlog Ni ni. kena booking ke? Tak payah booking kan? Beratur je lah. Lagi kita bagi. Ryan pun dengar. Ni pandang mat macam best je. Oh, tak ni eh? Rania always dia dapat yang baju paling kecil. Kita dah macam paparazzi sekejap celah-celah. Dekat celah ni weh. Ada ambulans. Ha. Wah, comel. Bentang je tu. Tengok Ryan. Ryan bagus tak? Nak tengok baju. Diri jap. Diri jap. Jangan belak orang. Jangan orang ni gambar. Ya, Abang Sadol. Abang bomba.
Abang Bamba, tolong. Aku tak Rania. Nak feeling. Cakap main je. Kau bawa anak kau. Abang Bomba. Abang Bomba. Abang Bomba. Kita kena serius. Cik mak dia tu. Dia sebelah. Tu jalan kerja dia. Ni, bomba. Cari apa cari mak dia? Mana? Tak tahu mak dia dah pergi mana tadi. Tu Rania? Noah. Ryan. Ryan. Okey ke? Tengok sini Ryan. Good job. Yes. Dia cakap apa? Oh, telinga. Pandaman juga. Best tak? Okey, jom pergi tempat telinga. Kita nak pergi pandaman. Apa? Ryan kena caput sama gigi. Habislah, ni tempat yang paling dia orang tak suka sekali. Tempat yang paling budak-budak tak suka. Inilah dia. Kita dapat kurta. Kurta dapat Anak Pak Imam dapat kurta. Ya, ada budak perempuan tu pun dapat yang ni juga. Kecil. Tapi apa tadi? Tak surprise masa tempat dia. Teruk benar beradui tu. Famous Amos memang always banyak orang sebab semua nak buat cookies. Ha? Depan macam KL. Kenapa? Aduh. Sementara dia orang tengah hadir dekat dalam Kodomo tu, kita duduk kejap. Penat weh. Dah berapa step dah aku hari ni. Aku tak tahu pula Kizania ni best macam ni. Bukannya budak-budak je excited, aku pun excited. Duduk kejap. Sebab Kodomo depan ni je. Sini kita boleh duduk kejap. Depan aku ni ada Floris. Tuh. Florist. Mana si kokos ni? Ini apa masalah kau macam ni? Ha? Apa masalah? Dah kan dah.
Kau dah macam nenek kebayan gitu. Perangai tu RM4. Allah. Lagi sakit. Okay, next kita nak buat sushi. Diorang dah kenyang makan AW. Apa dia Rin? Seronok. Banyak experience. Jangan naik kereta dulu. Kena ambil lesen. Kena Ya, atas pun banyak benda lagi dah pergi tu. kena check mata. Itu kena driver simulator kat atas. Dia kena buat tu. Maksud kita kena check mata dulu lah. Dia dah check mata. One, two, three. Kita menyempat. So sekarang dia orang masuk dekat kedai cek mata ni sebab nanti nak pergi ambil lesen apa? Macam akademi mandu Nak masuk akademi mandu, kita kena masuk sini dulu lepas tu Betul kena ambil test. ambil test kat atas. Atas ke? Tak tahu Ryan dia kata dia tengok macam kat atas. Sekarang dia orang tengah nak ambil driving license. Siapa? Ya Allah, dia tak lepas sebabnya kecil sangat. Pakailah. Nanti tercicir nanti. Lepas ni kena makan sayur banyak, okey? Minum susu. Pakai. Tak lepas lah ni. Duduklah sini dulu. Tunggulah abang awak ambil lesen. Ambillah lesen. Ambil lesen. Ryan tu tak tahu muat kita dia. Apa? Nak sebab tu love potion. Yang ini dapat aiskrim. Air tu tempat apa? Ha? Air tu tempat apa? Ha. Animation. Boleh masuk ke? Tak lalu je tadi. Okey ke tak Ryan tu? Driving. Apa tu? Oh, dia orang tadi dah praktis lah kan dekat dalam. Betul tak? Sini. Ini dah dapat basket Robin. Allah, Noah gagal. Noah, kenapa gagal? Ha. Salah jalan ke sebab laju? Laju? Ya Allah. Fail juga. Apa ni? Berdiri tegak. Berdiri dua kaki. Dua kaki. Ha. Dania, Nail berdiri tegak dua kaki. Jangan berdiri satu kaki, dua kaki. Nail lah dah.
Tadi sudah bangun. Bosan. Rania tengok Rania. Tadi kita kombinen Bye doktor. Tadi dia depan sangat, jauh dengan abang-abang. Siapa tu? Tak cukup. Tak muat. Dah beli 48 ringgit tudung. Boni apa? Boni apa? Boni Yogi. Abang ambulans jangan elok sangat abang ambulans. Alamak, alamak. Alamak. Rania, dia tak nampak. Dia orang menung ke apa hal? Macam tapi lama sangat ni Macam itu je lah kan. Ha. Dah lagi dah nak ambil dalam tu. Dia orang akan tunjuk juga something. Ha, kita boleh duduk kat parents. Tidur malam bola balik. Sabar. Adik. Ada. Dia surau dia guys. So dia kelakan comfy. Okay, update. Sekarang jam dah menunjukkan pukul 4 suku petang. Kita orang dekat sini dari pukul berapa? Dari jam 11. Dekat pukul 11, 10.45 macam tu kita sampai. Sampai sekarang kita masih lagi belum bosan ya. Ada lagi tempat-tempat yang kita belum teroka lagi. Teroka ambil kau. Dia macam ni je. Dia cara untuk korang datang sini untuk rasa macam enjoy, betul-betul enjoy ialah korang tak boleh bosan. Korang kena ada passion untuk satu hari tu memang layan anak kau dan korang sendiri kena jauhi telefon. Barulah korang boleh betul-betul fokus pada anak-anak macam tu. Sebab benda ni kena ambil masa. Kita nak kena beratur kan, ambil masa. Lepas tu kita nak kena ikut rules lah. Biarkan budak-budak enjoy. Ini adalah hari diorang. Biarkan diorang enjoy, happy-happy kat dalam ni. Ya, kalau boleh masuk semua benda, masuk semua benda. Duit dah habis kan. So kita dah bayar, masuk semua benda yang kita boleh masuk. Dia sampai bawah ni. So puas hati tak bang? Tapi ada lagi banyak lagi. Banyak lagi guys, banyak lagi. Kita masuk sini tadi sebelum pukul 11. Betul tak? Sampai sekarang dah pukul 4. Dah pukul 4 suku. Kita masih dalam ni lagi ni, kita rasa happy lagi kan? Mama, maknanya kita a day at Kidzania. Saya gunakan sebab masuk Kidzania ni pricey tau. Mahal. It's expensive. Jadi ni kita kena gunakan betul-betul. Kita dah tersadar dekat sini sebab dah penat gila kaki nak tunggu tu. Medical tu lambat sangat. Aku rasa boleh je sampai malam kot. Weekend untuk weekend sampai malam kan. Sebab aku bayangkan tempat mahal dia buat ni pun orang boleh datang. Ramai macam ni. Habis foreigner lagi. Dia orang mampu je datang. Tu dah cakap. Masa ni Saleh ramai bawa balik pun sebenarnya. Baru habis kot. Korea pun Berapa ramai Korea tadi. Mak Saleh tu orang Arab ke apa. pun boleh macam ni punya pack. Orang nak panjangkan lagi lah. Dia macam dah sudah ni. Sekarang kita orang tengah tak berpuas hati sebab dah nak tutup. So kejap sangat. Sepatutnya dia orang kena lama lagi. Kita orang masuk tadi padahal baru buka. Pukul 10 lebih kita orang dah sampai. Lepas tu sekarang nak masuk pukul 5 dah. Pukul 5 dah. Rasa macam banyak lagi tempat yang kita tak sempat masuk. Faham tak? Belum puas lah maksudnya. Jadi kami mengharapkan bahawasanya Kidzania buat sampai malam. Buat sampai malam.
Walau aku ni tudung pun dah sengit-sengit dah. Astaga. Diorang masuk ke hospital. Harap-harap diorang dapatlah sedikit sebanyak ilmu di dalam hospital ni. Rindunya. Saya nak jadi misi balik boleh tak? I will take your uniform first, and then you get to wear it right here, and then if you guys don't wear it, you just change it inside, okay? Bilik bedah. Tada. Macam tiba. Dia macam tiba. Tapi tak apa. Boleh je. Tak siapa marah. Raya nak. Alah, Raya dah siap dapat. Dapat kurta. Jubah ke tu? Tahu kau takut. Itu tak. So ini lounge yang untuk atas pula. Kan bahagian atas ni lounge. Dia ada bilik macam ni. Bestnya. Sakit kaki lah. Tapi dia duduk macam mana? Sebab kita pendek. Sebab tu macam tu. Macam mana? Duduk gigit lidah. Tolong. Tolong. Bomba tengah tak ada tu. Jom, Allah sakit ni kaki aku. Entah daripada Bong Kiara tu kita jalan kaki sampai ke sana ni. Oh, kau kalau kat luar tadi kau boleh kontrol. Tolong. Ya, kejap. Tolong. Sakit je weh. Ada belakang. Dia sakit belakang, aku sakit kaki. Oh kan. Memanglah kat medical. Record video-video. Cantik tak? Mestilah. Nanti kena tengok YouTube lah. Nak tengok cantik ke tak. Dah ke? Dah selesai. Nanti nak kena. Wow, the lighting. So kita dah habis sikit Zania. Kita nak pergi The Curve pula nak makan. Lapar-lapar. Masuk The Curve. So kita nak cari Dega. Tengah tunggu Mak Datin seorang lagi. Tak tahulah datang ke tak. We gonna go eat Dega. Korean grill and BBQ. Muka lapar eh. Tengok muka lapar. Apa kau dia ya Allah. Rumah. Perut. Semua kelaparan. Ramen. Ada daging. Ini memang daging. Ayah apa? It's a yozoi. Ha? Yozoi. Sitakan. Sitagon. Sitagon. Very good lah this boy. Makan salad. Noah. Nak rasa? This is Noah. Wow, this is sotong. Sedapnya.